Assalamualaikum tuan-tuan, saya Iman daripada Rad Motoring Selayang tuan-tuan. Hari ni saya ada 60 buah kereta saya nak lelong bagi tuan-tuan. Kereta ni semua saya jual dengan harga tunai saja tuan-tuan. Saya tak sediakan apa-apa loan, saya tak sediakan apa-apa kredit untuk tuan-tuan. Datang sini, bawa duit, thumbprint 5 minit, kereta terus keluar tuan-tuan. Tak percaya, boleh tengok video saya ni sampai habis. Saya akan review satu-satu dengan sepantas yang mungkin tuan-tuan. Okey, jom ikut saya tuan-tuan. Okey tuan-tuan, yang pertama saya ada Honda City tahun 2015 tuan-tuan. Yang ni saya nak jual dengan harga 27,800 sahaja tuan-tuan. Okey, dekat belakang ni saya ada Camry. Yang ni 2.0e, yang ni bagi dekat saya 19,800 saja tuan-tuan. Yang ni 2.4V bagi dekat saya 21,800 saja. Yang ni 23,800 saja tuan-tuan. 2.4, yang ni pun 2.4. 24,800 saja. Yang ni 21,800 saja tuan-tuan. Saya akan sebut sepantas yang mungkin. Tuan-tuan minat, terus WhatsApp saya tuan-tuan. Okey. Yang ni SUV 50, saya ada dekat 8 buah. Yang ni 2.5 V-Spec. Yang ni 35,800. Yang ni 2.5. Yang ni 41,800 tuan-tuan. Okey, dekat belakang ni ada SUV 40 lagi. Yang ni 2.0G 20,800 tuan-tuan. Yang ni 18,800 sahaja tuan-tuan. Okey. Ada banyak lagi tuan-tuan. Jangan risau. Layan video ni sampai habis. Berminat terus call saya. Okey. Okey, yang ni pun 2.5 V-Spec tuan-tuan. 35,800 juga tuan-tuan. Dekat belakang ni saya ada satu unit. Memang cantik. Memang TikTok. 2.0 G-Spec. Yang ni 24,800 saja tuan-tuan. Yang ni 2.5V 35,800 juga tuan-tuan. Yang ni unit special GX 48,800 sahaja. Yang ni 2.5V tuan-tuan 35,800 sahaja tuan-tuan. Yang ni 2.5V juga 35,800 juga tuan-tuan. Okey, dekat sana saya ada banyak Lexus tuan-tuan. Semua saya nak lelong dengan harga murah-murah saja tuan-tuan. Okey. Lexus RX 270 ni bagi saya 48,800. RX 350 facelift ni bagi saya 48,800 juga tuan-tuan. Yang ni RX 350 pre-facelift dah siap nombor 2 digit 35,800. Yang ni RX 350 55,800 sahaja tuan-tuan. Okey. Dekat sini saya ada banyak SUV yang cantik-cantik. X70 ni tahun 2020 46,800. HRV 1.8 2015 34,800. CRV 2009, yang ni 16,800. ASX 4x4, yang ni bagi dekat saya 26,800. X-Trail 4x4, yang ni 27,800 sahaja tuan-tuan. Okey, dekat sini saya ada X-Trail 2.0. Yang ni 2 wheel drive. Yang ni 26,800 saja. Livina ni bagi dekat saya 14,800. Nissan Sylphy, kereta bajet yang memang sedap, 7,800. Kia K5, yang ni 15,800. CX5 2.5, mileage 80 lebih, yang ni 30,800. Tucson, yang ni 14,800 tuan-tuan. Yang ni 13,800 sahaja. Exora 2010 12,800 saja tuan-tuan. Exora 2016 18,800 sahaja tuan-tuan, full spec. Okey, dekat sini saya ada Avanza G-Spec. Yang ni bagi dekat saya 13,800. Tucson ni bagi dekat saya 14,800. Yang ni facelift 2015 20,800. Yang ni CX5 2.0 27,800 sahaja. Nissan Tiana ni tuan-tuan, saya nak jual dengan harga 15,800 sahaja tuan-tuan. Sonata ni 13,800 sahaja tuan-tuan. Okey, Livina X Gear ni 13,800 juga. RX 450 hybrid, yang ni saya nak lepas dengan harga 33,800 juga. Okey tuan-tuan, Saga baru 2020 ni saya nak jual dengan harga 18,800. Vitara ni 13,800. Yang ni Previs 9,800.
Naza Sorento di sale dah turun harga 5,800 sahaja. Okey. Dekat sini ada lagi tuan-tuan sedan-sedan yang cantik. Ini Almera dah siap make up 14,800. City 2010 18,800. Yang ni 21,800. Civic condition tip top. Yang ni 23,800 sahaja. Okey. Dekat sana saya ada sedan bawah 5,000. Okey, Saga Tun M yang warna hijau ni 2,800. Yang ni 4,800. CRV tu 9,800 tuan-tuan. Alfa Romeo 8,800 sahaja. Okey tuan-tuan, harga yang saya sebut ni semua dah siap Puspakom, dah siap tukar nama, siap boleh nego lagi tuan-tuan, tak ada masalah. Harga yang saya sebut tadi, tinggal tuan-tuan nak tambah road tax dengan insurans saja tuan-tuan. Okey, proses sepantas 5 minit saja tuan-tuan. Datang sini bawa duit, kereta terus keluar tuan-tuan. Okey, mana-mana tuan-tuan yang berminat dengan 60 buah kereta yang saya review hari ni, boleh cari saya di Rad Motoring Selayang bersebelahan dengan Hospital Selayang. Mana tuan-tuan yang berminat, terus call saya. Assalamualaikum.